Sumpah, lepas ni korang takkan pandang almari baju korang dengan pandangan yang sama lagi. Hari ni aku nak review pasal satu filem thriller seram Korea. Tajuk dia The Closet. Cerita dia pasal seorang bapa ni. Dia baru lepas kematian isteri dia. Lepas tu dia bawa anak perempuan dia pindah dan tinggal dekat ke rumah baru dorang. Tipikal cerita seram kan? Yang ni lain. Tapi anak dia mula berperangai pelik dan dia mula cakap sorang-sorang depan almari dalam bilik dia. Dan lepas tu anak dia tiba-tiba terus hilang dalam rumah tu. Dan polis cuba cari anak dia tapi tak jumpa. So, tengah si bapa ni buntu, tiba-tiba datang seorang lelaki misteri. Dia macam bomoh moden atau pakar exorcism. So, dia cakap apa tau? Anak encik bukan lari dari rumah, tapi dia telah dilarikan dan ditarik ke dalam almari tu, ke alam kain. Rupa-rupanya almari tu adalah pintu laluan antara dua dunia. Dunia manusia dengan dunia roh budak-budak yang penuh dengan dendam. Bila diorang masuk ke alam sana tu, visual dia creepy gila. So kenapa aku suka tengok cerita ni? Pertama, jump scare dia sumpah menjadi. Dan yang paling aku suka adalah message dalam cerita ni tentang pengabaian anak, child neglect. So yang ini dia lebih kepada sedih lah. So cerita ni bukan pasal hantu yang main kejar-kejar biasa je. Bukan saja-saja tengok kosong sahaja cerita ni. Dia ada message yang nak disampaikan. Dan kita sebagai penonton boleh ambil iktibar daripada cerita ni. So korang yang dah tengok, cuba komen. Korang berani tak buka almari malam ni? So kalau korang suka dengan filem-filem macam ni, janganlah lupa untuk follow Aisyah Hassan. Bye korang.